tahulah kali berapa dah datang Singapore. Tapi kali ni kita nak pergi USS esok. So kita nak pergi check in kapsul dulu dekat Boat Quay. Tak jauh pun nak daripada City Hall punya station tadi. 10 minutes walk. Okay. So kita orang tidur dekat Cube Social. Let's go. Can I have your passport? Just one person or? Or passport? Okay, passport. Oh, it's passport. No shoes and no durian as well, okay? If you want to have a meal in the hotel, that's fine. You can have a meal over there Okay. or the balcony outside. Okay. Okay? We need to pay anything? No, as a Okay. no need. Okay. Unless you tell me you lost the card already lah. Okay. Can I say hi to your camera? Hello. Aku ambil bawah lah Kalau naik tu dah tak turun lah. Aduh. Okay, comel siap. Comel lah. So, sedikit room tour. Ada 2 bantal yang empuk. Ada macam disusun-susun. And then ada cermin. Dia bagi kipas ni, tak tahu kenapa. Ni pasal letak barang. Tapi kita orang rasa selamat sebab kita orang 4 orang. Lepas tu kan, kita orang 4 orang, so kita dapat satu bilik. Tu dekat Syah. Atas menuju dengan anak buah dia. Best gila. Okay. Aku pun tak pernah naik jambatan. A few times pergi Singapore ni. Aku lalu dekat tempat okay lah. So nak beli air sebab haus sangat. Aku dah tak fikir kalori apa. Aku tahu aku nak minum. Aku order mango coconut mango boom. Tak apalah, hari ni dah burn kalori pun 2041. So aku rasa okey lah, memadai. 5051. Any bag? No. Just straw. Thank you. Kita orang nak pergi tengok light show tu. Tapi macam dia tutup dekat Grove tu. Sebab ada Christmas Wonderland yang ada Flying Santa. So aku rasa dia tak open ataupun memang kena bayar. Tak nampak. Sebab aku dia macam, nampak tak? Cantik gila weh. Oh, kan? Kalau ambil Ni apa? Hofan? Hofan is a kway teow. kway teow. Empat orange. Empat Ya, biji. 4 biji. 4 biji. Dua-dua. Sekali kulit ke? Pahit lah. Taklah sekali kulit. Dia perah. Ni kan limau bukan tomato. Dia perah je keluar air, tak payah buang kulit. Okay. Dah habis straw. Dah habis. Kat sana tak tahu ada straw ke tak.
Okay, ni 4 biji macam twister ke rasa dia. Okay. Best view. Ada skyscraper kat situ. Best tak? Cuma tak bestnya, kalau aku nak bawa kereta, aku tak ada tempat nak park. Itu je yang tak best. Okay. Sebenarnya, aku ada bawa ready to eat. Sekejap aku ambil ready to eat tu. Tada! Aku suka bawa ready to eat ni kalau travel. Lagi-lagi kalau kau pergi negara macam Vietnam ke kan. Macam Singapore pun tak adalah susah cari makanan halal. Ada. Tapi mahal lah. So aku just prepare. So hari nak pergi USS kan, prepare lah ready to eat. Oh, panas. Aku nak move ke dalam. Okay. Aku tadi nak just nak dapatkan aku nak view cantik. Tak boleh. Hotel tu tadi kita orang tinggalkan bag. Dia kata kalau datang balik, before nak balik tu nak pergi airport ke, nak mandi dulu pun boleh. Lepas tu kalau rasa nak makan minum air ke apa ke, boleh je minum. Ramai ni. Gila. Sadin tu. Mana kita Peak hour. Syah. Kita bersadin-sadin. Tak ada. Yeah, welcome to USS. Tengah ada wicket for good still lagi. Cantik lah. Okay. Cantik. Tapi aku rasa tak banyak game yang aku boleh record masa tengah main tu. Ada Glinda. Jom kita tengok apa Glinda buat kat atas tu. Tapi kena beratur lah nak ambil gambar dengan Glinda. Tak nak lah. Buat apa Glinda aku bayar $200 gambar dengan Glinda. That's a lot of people. Ramai orang. Itulah sebenarnya kan. Yang akan takut kena ni. Tapi kita tak boleh nak makan jugalah, tak ada sudu. First ride of the day, kita nak pergi Transformer. Masih ramai lagi. Dah sejam dah beratur. Tapi tak sampai-sampai lagi. I think you mean good luck. So aku tak tahu apa nak expect daripada ride ni. Aku rasa biasa ikut. Rasa tak ada apa. Kau rasa takut? Sikit je, 5 per 10 lah. Apa sempat kot? 4 per 10. Okay. Transformer tu punya ride okay lah. Aku rate dia dah 6 atau 7. Per 10 macam tu 6.5. Okay je. Cuma pening sikit. Okay. Kita nak pergi try Cylon tu. Tapi tak boleh. Actually barang kena simpan dulu. So aku tak boleh bawa kamera ke apa-apa. So Benia datang ni. Okay. Nanti aku update best ke tak Cylon. Oh. Okay, yang Cyclone ni memang best. Cylon ke Cyclone tak tahu lah. Tapi beratur dia tadi 2.5 jam ni. Aku beratur. Naiknya 3 minit.
Penat gila, penat beratur daripada main tu. Tapi best lah. Dia memang scary lah, dia pusing-pusing. Okay. Best gila. Kita nak beratur, nak pergi yang event shop Mamia, tak tahu. Tapi aku rasa beratur tu for around that hour juga. So dalam ni ada 17 macam games. Tapi kita orang target nak habis around 10 at least 12, tapi rasa macam tak sempat. Tapi kita nak cover 2 yang top lah, which is the first and second one. And then the third one is the Mamia. So hopefully kita lepas masuk. Wow. What is this? Okay, jom kita try masuk Mamia ni. Hujan ke? Tak loka. Macam nak hujan? Oh, memang kena letak locker lah. Okay, so nasihat aku adalah datang bukan pada waktu cuti sekolah. Kalau tak, semua kau nak kena bayar. Locker tadi dah $8. Okay, yang Mamia ni memang best. Aku suka. Tak payah beratur pun. Aku masuk tadi tak ada orang walaupun ramai. Dia macam sangat laju lah. Tapi best gila, lagi best daripada Transformer dengan Cylon. Aku rate dia 10/10. Okay, so kita orang nak pergi dekat bahagian, apa nama ni? Apa nama cerita ni yang dinosaur ni? Jurassic World. Tapi ramai weh Jurassic World ni. So tengoklah kalau dapat naik kita naik lah. If not, kita jalan, tak nak bazir masa. Let's go. Comelnya nak naik ni. Okay, atas tu ada flying apa tak. Kita tak nak naik sebab satu beratur panjang. Satu lagi dah kot. Enough lah. Asyik naik benda-benda tergantung je. Aku nak cari benda yang chill-chill, yang cantik-cantik sikit kan. Boleh ambil gambar. Ada nest. Hello. Hello. Wow. Cantiknya. Weh, everywhere penuh weh. Oh, kat sana ada Puss in Boots. Kat sana Puss in Boots. This toy. Ada kat situ ada Minion. Oh. Tapi bau coklat cake ni macam sedap lah. Okay, sekarang ni aku tak kira aku nak beratur juga kat sini. Tapi waiting time dia 80 minit weh. Kita beratur juga. Aku beratur dulu. Kita ada lagi Shrek. Ambil nak makan. Cantik. Shrek yang cantik. Okay, aku baru lepas naik Puss in Boots. Apalah. Okay lah, dia macam ride yang comel-comel. So aku rate dia dalam 5. Worth to try. Ada apa ni? Oh, ni dragon. Comel. Wih, comel siap.
Aku rasa price tu boleh belilah. Macam ni kan, $18. $18 baru macam RM60 macam tu. Tak adalah sampai ratus-ratus. Itu macam apa yang comel-comel kalau korang nak bawa balik kan. Ini berapa? $12. Okay lah. $12. Okay, kita orang nak masuk 4D show. 4D show Shrek. Apa tak? Tapi cerita Shrek lah. Let's see. Dah penat sangat main game. Okay lah. Cerita tu at least dia bagi aku rehat. Duduk. Coaster ride? No? Minion ride? Kita tengok belah sana ada apa. Okay. Wah. Minion. Comel lah. Ni apa weh? Aku dah sampai duduk dah ni. Tahan dah. If Gru has left his life of crime behind. An exam. The test should take no longer than 3 hours. Okay, yang Minion tu tak ada apa pun. Dia macam a ride lah, still a ride. Actually kita orang terlepas like show apa yang ada yang kecil-kecil yang macam Mummy tu. But that's okay. Sekarang aku dah tak nak naik apa-apa. Aku cuma nak enjoy apa yang ada je sekarang ni. Aku dah barai. Nak ada light show. So macam mana? USS? Terbaik. Terbaik? Tapi penat dia, penat menunggu sebenarnya. Yalah. Yang kita tak cover semua yang budak-budak kan? Best, memang best. Sila datang USS. Wicked for good. Okay. Bye guys. Okay, kali ni betul-betul bye. Kita nak balik dah. Nak balik hotel.